Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Masih lagi hari yang sama, iaitu hari Ahad 14 hari bulan Disember 2025 Masihi bersamaan dengan 23 Jamadil Akhir 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 5.56 petang. Seperti biasa, video dalam report kita untuk hari ini. Malam tadi selepas pada buat video selepas pada buat video daily report dah. Setelah kemarin saya keluar kejap. Keluar petang tu. Lepas tu semaya Zuhur, sempat semaya maghrib di masjid Kampung Pada Buah. Lepas tu pergi ke balik rumah sekejap. Dah klik dah, tak ingat dah. Balik rumah sekejap. Tak. Klik dah. Klik sekejap. Lepas tu terus pergi ke Pasar Akar, ke Pasar Akar beli barang-barang sikit. Lepas tu singgah Pasar Akar untuk semaya maghrib. Dia bagi banyak pergi kedai di awal. Beli barang-barang dan juga makanan untuk persiapan hadiah untuk birthday dan juga hadiah untuk graduasi kanak-kanak lah. Tadi ke kemas bagi ke prasekolah. Lepas tu selesai kerja tu saya pergi ke ni, ke mana dari awal sikit baru beli beg plastik tu, beg kertas. Lepas tu singgah lah ada kuliah maghrib di masjid pada Pasar Akar. Lepas tu ada semaya isyak sana. Lepas semaya isyak saya singgah dah nak untuk makan sup. Ni sup kecing, cakwe sup kecing. Lepas tu singgah pada Fitri sampailah ke pukul 11.50. Lepas tu terus balik ke rumah. Tidur dah pukul 1.50 pagi. Bangun pada pukul 6.50 pagi. 6.50 pagi bangun mandi terus semaya subuh. Kemudian sambung tidur balik lah pasal hujan lebat kan ni. Cuaca ni masuk gelombang kedua dah sekarang ni. Nanti masuk musim ke-7 ni masuk gelombang kedua lah ni. Nampak gaya macam masuk gelombang kedua dah. Memang masuk gelombang kedua dah ni. Lepas tu tu mana tidur. Bangun pada pukul 1 12.50 pagi tengah hari. Lepas tu pukul 12 tu mesej hantar ada melalui WhatsApp post Malaysia lah. Sunglass tu, kacamata hitam tu dia melalui post Malaysia lah. Nak hantar ada post main kata 12.45 dah pukul 1.45 tu 12.45. Saya tu terus bersiap-siap mandi terus maya Zuhur. Lepas tu pukul 1.50 saya terus mai ke sini. Tunggu pukul 4. 7 minit saat ni bau sapa. Tadi bau sapa. Raya. Sebaiknya ke nak alif nak kedua ke tidak? Nak belak dia tak tahu gagal jadi susah pula dia pula. Tapi dia pun confirm dia pasti saya duduk sini. Saya pasti dah dia duduk sini muka alamat 30 Nesi kan. Nesi ni lah. Saya pun mai ambil pick up sini bayar. Lepas tu baru Shopee tu pun mai sini juga. Tapi kalau saya pergi kadang-kadang siapa yang tak rumah ni lah dia. Kalau pengguna alamat 30 Nesi muka rumah ni tak ada nombor. Lepas tu pilot kostum pilot baju pilot ni dengan tu baju pilot sampai pada pukul 4.16 dah. Sudah. Dah. 4.16 berapa minit dah. Saya sebut dah dalam video review tadi. Lepas tu 4.16 ke 4.26 dah. Lepas tu selepas selesai kerja tu. Lepas tu saat ni semaya Zuhur, semaya asar pada pukul 5.30 ni. Lepas tu dia nak tunggu kalau ada cuaca hujan ni nak keluar ikut ni. Pukul 5.50 ni tu buat video ni. Okey, saya rasa sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.